Parents yang ada anak umur 4 hingga 6 tahun, permohonan Tabika Kemas 2027 dah buka tau. Cepat si video ni, kami tunjuk cara mohon guna phone je. Sebelum tu, pastikan anak anda warga negara Malaysia atau salah seorang ibu bapa warga negara dan lahir ikut tarikh dalam tahun kelahiran masing-masing. Pause kalau nak tengok jadual ni lama sikit. Kalau dah lepas syarat, boleh mohon online dekat ceria.kemas.gov.my. Okay, first tekan daftar sekarang untuk mulakan pendaftaran. Isi nama penuh, email, nombor telefon dan nombor IC. Set up password dan sahkan. Tik kotak terma dan syarat, lepas tu tekan hantar. Sahkan email untuk aktifkan akaun, settle. Untuk mohon Tabika Kemas, log masuk akaun anda. Kemas kini alamat dekat profil. Tekan menu dan klik permohonan pengambilan. Tekan mohon pengambilan. Klik mohon sekarang. Pilih premis ikut lokasi alamat anda. Next, upload dokumen sokongan yang diperlukan. Make sure anda sediakan dalam bentuk PDF. Pause untuk tengok senarai lama sikit. Isi butiran anak dengan lengkap. Isi maklumat pendapatan ibu dan bapa. Baca dan isi akuan jika anak diterima. Habis isi semua, tekan hantar permohonan. Permohonan dah berjaya dihantar. Nanti boleh semak status permohonan dekat sini. Jangan lupa mohon sebelum 31 Julai 2026. Okay? Essential Explain, jangan lupa follow.